know I've had my share of dead ends, it's a trend. Early mornings filled with regrets, bad feelings. Those days were fun, but now I hate it. I hate it. Apa kepentingan menjaga kulit untuk seorang lelaki yang bekerjaya? Okay, so back to soalan you tadi, doktor. I rasa kepentingan jaga kulit ni tak semestinya untuk orang yang berkejaya ke, orang menganggur ke apa ke. Memang penting jaga kulit ni. Sebab first of all, macam tadi I buat dengan Aiman kat luar, tak ada. Bila you tengok orang yang kulit dia bersih, maksudnya dia reflect balik kat diri orang tu. Mungkin orang tu disiplin, dia jaga diet, dia sweat it out, pergi gym, dia pergi buat treatment, dia ambil supplement. So bila orang tu jaga diri, maksudnya dia respect diri dia sendiri. Dia respect diri dia sendiri. Tak kisahlah lelaki ke, perempuan ke, kulit cantik ni is first impression lah kat orang. Orang pun sedap tengok, bayi pun suka, budak-budak pun suka tengok kan. So the importance as a man pula, bila you jaga kulit, you lagi senang nak go out there, see everyone. Because you feel confident. Ada setengah kawan yang macam bidawat ke apa, diorang cakap, oh aku tak boleh, aku tak keluar, apa semua. Nah, break out sekarang ni. So jangan gambar kan. Filter tu. Yeah, so in that sense, dia tunjuk ada that person is maybe insecure sebab kulit dia. Tak terbang balik. Ya, so ada banyak platform sekarang ni yang buat vertical drama. Jadi orang senang kot tengok Platform ni mana-mana, duduk mana-mana sambil yalah, tengah menunggu ke apa kan. Ya. Okay, macam saya ada tengok juga saya buat real estate tu macam mana? So kenapa, okay, so cerita dia macam ni. Kenapa kali masuk real estate? Kali fikir, actually I'm a very realist person, realistic person. So saya fikir, okay, kalau satu hari nanti kayak accident ke apa, mungkin dah tak boleh makan, nak buat apa? Apa backup plan kita? Kan? So kita tak tahu apa akan jadi esok, lusa. So kan kita fikir backup plan, apa kan kita buat? Yang kali teringat, Uncle kali pernah cakap, why not you join me to buat real estate? Dia dah buat real estate dah 30 tahun. So saya pun fikir lah, Sampai ni 30 tahun ni? main uncle shooting tak tentu. Kadang boleh keluar rumah gelap, balik pun gelap. Kadang keluar rumah gelap, balik dah cerah. So usually sebabkan benda tu, kulit kita jadi nampak penat lah. Muka pun nampak penat macam sekarang ni. So kadang habis pagi tadi pukul 6, ya, tidur pun kejap. So tadi kali minta doktor apa nak buat hari ni, doktor suggest buat apa, porcelain dengan HIFU. ya, daripada zaman sekolah lagi, masa umur 14, 13. So kayak ada baca satu buku tu, kita sebagai lelaki kita kena jaga kulit. So time tu kayak dah balik cakap mak nak beli moisturizer lah apa. So kali dulu kat MRSM. I see. Ya, MRSM mana? Dia korang je, Kuala Lumpur baru. Oh, Kuala Lumpur. Oh. So selalu dah lari kat UPSI tu apa semua. Ya, so daripada situlah kali start balik untuk ialah cuti ke apa, minta maaf. Ni nak moisturizer, nak sunscreen. So at that time basic so mostly just sunscreen dengan moisturizer je. So untuk daripada Penjagaan sendiri dan daripada laman apa yang penting selain daripada treatment? Know your skin type. Bila you know your skin type, you know what products to use. When you know what products to use, you know what yang benefit you lah. Ya, saya cakap tadi awal tadi kali tak pernah buat facial sebelum ni, but kali pernah ni pada dermatologist buat scan apa semua. And then ya, ada eksperimen dia, produk-produk yang ada kat luar sana. And fun fact, mostly the product I use dari pharmacy ni, Watson, Guardian, tak